Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan buat anda semua. Hari ini Maman berada di pekarangan Pasar Besar Siti Khadijah, Kota Baru, Kelantan. Jadi hari ini Abang Man akan menyaksikan satu majlis penyerahan mercu tanda yang telah disumbangkan oleh Bank Islam kepada Pasar Besar Siti Khadijah dan juga Majlis Perbandaran Kota Baru, Kelantan. Jadi, tanpa lengah masa lagi, jom kita tengok macam mana rupa mercu tanda itu. Ayuh! Alhamdulillah selesai sudah majlis penyerahan mercu tanda Pasar Besar Siti Khadijah oleh Bank Islam kepada Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam. Kita harapkan agar mercu tanda yang dibina ini dapat menarik ramai lagi pelancong singgah ke sini. Jadi baiklah, nantikan episod seterusnya Maman di mana. InsyaAllah kita akan update dari semasa ke semasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.